Tak payahlah pergi cari peluh Nabi. Darah. Saya jadi pelik sikit lah, macam mana 1400 tahun peluh masih ada. Peluh ke kesan peluh? Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ibadi, kullukum dal illa man hadaitu fastahduni uhdikum. Wahai hamba-hambaku, kesemua di kalangan kamu ini berada dalam kesesatan, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah daripada aku hidayah, aku akan berikan. Hidayah ni ada dua makna. Satu, hidayah maksud tunjuk. Satu lagi hidayah yang kita kata kebenaran. Tunjuk kepada kebenaran dengan menerima kebenaran ada beza. Tunjuk kepada kebenaran kita boleh tunjuk, yang ni hidayah, yang ni Islam, yang ni kufur, kita boleh tunjuk. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah ni memahami, mengetahui dan menerima hidayah itu daripada Allah. Kamu lahir dalam keadaan kamu tak tahu apa itu hidayah. Betul lah kita lahir dalam dunia ni, mana kita nak tahu? Allah Azza wa Jal menghantar Nabi dia kepada umat. Allah hantar kitab dia kepada Nabi supaya Nabi mengajarkan cara-cara untuk Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang hamba. Satu orang tanpa pimpinan wahyu, dia tak tahu macam mana cara nak salat. Satu orang tanpa pimpinan wahyu, dia tak tahu cara macam mana nak bayar zakat, berapa kadar, berapa syarat, ataupun apa syarat yang diperlukan, dia tak tahu. Seorang manusia tanpa bimbingan wahyu, dia tak tahu cara macam mana nak menguruskan diri, menjadikan diri terlepas daripada hadas besar dan hadas kecil. Ini semua memerlukan kepada bimbingan wahyu. Kita pun tak tahu macam mana kita nak angkat wudu, macam mana kita nak angkat hadas kecil pun kita tak tahu tanpa bimbingan wahyu. Allah turunkan ayat Quran bagi tahu cara nak angkat hadas adalah dengan mengambil wudu. Hadas kecil dengan mengambil wudu. Macam mana cara ambil wudu? Basuhlah muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Akal kita tak mampu fikir. Kalau fikir besar akal pun pening. Ambil wudu 5 kali, kentut sekali, habis 5-5. Betul tak? Patut kalau ikut akal, ambil wudu 5 kali, kentut sekali, ada 4 lagi. Kalau ikut akal lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ambil wudu, lepas tu kentut. Kata, alah, terkentut dah pula, aku nak ambil wudu sekejap. Kawan kita tengok dalam bilik air, hang tadi kentut kat mulut ke kat punggung? Kata, tanya apa lagi, aku kentut punggung lah. Pasal apa basuh muka? Dah wudu, yang kentut kan punggung, pasal apa basuh muka? So, sebenarnya kata Syatibi, benda ni di luar daripada kemampuan akal untuk fikir. Allah hantar Nabi untuk bagi tahu kat kita, benda ni Allah suka, benda ni Allah tak suka. Benda ni atas hidayah, benda ni atas kesesatan. Allah bagi tahu melalui jalan Nabi-Nya, melalui wahyu. Allah Ta'ala kata apa? Semua kamu hidup dalam dunia ni berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, minta daripada aku hidayah, aku akan beri. Maksud minta daripada aku hidayah, kamu kena cari dalam wahyu, kamu kena dengar wahyu, kamu kena dengar tafsiran Quran dan hadis. Sebab tu mari kuliah kena dengarlah tafsiran Quran, tafsiran hadis. Tak payahlah pergi cari peluh Nabi. Darah, sebenarnya mengambil berkat daripada tinggalan Nabi ni bukanlah kita bantah, memang ada hadis sahih. Cuma saya jadi pelik sikit lah, macam mana 1400 tahun peluh masih ada. Peluh ke kesan peluh? Tak tahu, mungkin kesan peluh lah kot. Saya pun tak pergi. Orang minta saya komen, tapi saya tak tahu apa benda yang dipamerkan tu. Pertama, memang tidak ada hadis yang sahih lah pasal tinggalan-tinggalan Nabi ni. Memang dah, kebanyakannya dah musnah. Sebahagiannya sahabat minta untuk dikuburkan, ada yang terbakar kerana mimbar Nabi pernah terbakar. Jadi tak ada dalil-dalil yang sanad yang sahih yang menunjukkan benda tu masih kekal. Sebab tu kena hati-hati lah. Tapi bila tengok kata, dulu tahun lepas tak silap, tahun lepas kan, ada yang mendakwa minum darah Nabi kan, itu lagi best. Saya pun tak tahu macam mana dia preserve.
Zaman dulu mana ada peti ais. Zaman sekarang yang ada cara nak preserve ataupun nak kekalkan darah tu supaya elok, dia ada suhu dia kan. Jadi pelik-pelik sekarang ni. Tak payahlah pergi cari. Ada yang pergi cari baka kuda Nabi kan. Dia kata kami dah jumpa dah baka kuda Nabi. Tak payahlah. Tengok dalam Quran, tengok dalam hadis cukup. Tengok dalam Quran, tengoklah hadis cukup. Kerana dalam hadis, kalau betul-betul kita nak tahu tentang jasad Nabi yang confirm, yang ada dalam hadis, kitab Syama'il Muhammadiyah, boleh tengok macam mana perilaku Nabi, macam mana bentuk tubuh Nabi, macam mana bentuk pakaian Nabi. Tengok dalam hadis. Nak tahu tentang hukum hakam, boleh tengok dalam kitab-kitab Jawami', kitab-kitab Sunan. Tengoklah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kerana Nabi SAW meninggalkan pada kita Quran dan Sunnah. Quran Sunnah ni lah yang akan menjadikan kita selamat. Janganlah letihkan diri kita dengan benda-benda yang belum pasti. Itu nasihat saya je lah kan. Kadang-kadang kita cari benda yang belum pasti, sedangkan benda yang dah pasti tu ada tapi tak nak buat. Apa benda yang dah pasti? Benda-benda sunnah yang kita boleh buat, ringan-ringan aja. Kita tak buat pun. Kan? Kita mungkin rasa macam, kalau kita, orang lain buat pun kita rasa macam, apa ni? Contoh, saya bagi contoh. Bila kita lepas makan, kita baca doa apa? Tak ingat Ustaz. Yang itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadis tu ada problem sikit dari sudut sanad dia. Ada problem sikit. Walaupun sebahagian ulama kata sampai pada tahap hasan, tapi tidaklah sekuat doa yang sahih daripada Nabi dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfi wala makfur. Ataupun alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ni kuat lagi. Kita dah buat belum? Belum lagi. Jangan cari kuda dulu. Ambil yang ni dulu. Betul tak? Yang ni kuat lagi. Kalau yang tu hasan sekalipun, kita amal yang ni pula. Yang ni sahih. Apa salah kita setiap hari kita perbaharui amalan sunnah kita? Perbaharui amalan sunnah. Maksudnya, kita dah hafal dah daripada tadika baca doa tu. Malam ni dengar yang baru kan? Malam ni, lepas makan sekejap lagi baca yang doa baru ni. Tak hafal Ustaz? Tak apa. Print lekat. Ataupun print screen dekat handphone. Daripada print screen duk maki-maki orang tu, baik print screen doa, letak. Bila nak baca, bila nak lepas makan, baca siap-siap. Ajar anak-anak. Apa salah? Sunnah. Benda ringan. Tapi kita pergi cari benda yang susah, yang belum pasti. Benda yang mudah, yang pasti kita tinggalkan. So kita, umat kita ni salah dari sudut meletakkan prioriti. Pergi pecah kepala hafal kasidah. Kasidah tu tak salah, dia satu kesenian syair. Tapi pecah kepala hafal kasidah, tak pecah kepala hafal doa yang sahih daripada Nabi. Macam mana tu? Tu orang tak suka saya tu. Tapi siapa yang dia cakap? Saya lah kena cakap kan? Tapi terpaksa cakap lah. Kerana kita salah dari sudut meletakkan prioriti. Benda-benda yang sunnah, yang sahih daripada Nabi SAW, kita buat dulu. Ni orang yang nak amal sunnah ni, yang sahih-sahih ni, ini agenda Yahudi ni. Wahabi ni agenda Yahudi. Pasal apa? Sebab dia amal yang sahih je. Takkan Yahudi suruh kita amal dia sahih? Saya pelik. Kalau Yahudi suruh kita amal dia sahih, mana baiklah Yahudi tu. Kalau dia kata dia suruh kita amal hadis palsu, yang tu kita kena lawan lah. Hadis sahih mana bahayanya? Bahaya hadis sahih. Pun nak takut hadis sahih. Bila sebut yang ni hadis sahih, dia pun tengok, inilah geng-geng ni. Geng-geng apa pula?